تجويد سورة الليل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى. والليل ألف لام. الليل ألف لام syamsi ataupun idgham syamsi, kerana selepas lam ada huruf bersabdu, dan ya di sini juga adalah huruf lin kerana bertanda mati, dan sebelumnya berbaris fathah. Idza, za adalah ma asli dibaca dengan dua harakat. Yaghsha juga ma asli. Wan nahari idza tajalla. Wan naha, ha di sini juga adalah ma asli. Ri di sini adalah ra tarqiq dibaca dengan nipis kerana berbaris kasrah. Idza, za adalah ma asli. Tajalla, la juga adalah ma asli. وما خلق الذكر والأنثى. وما ما adalah ma asli. خلق الذا. الذا adalah idgham syamsi kerana pada zal itu adalah ada tanda sabdu kara wal unsa. Wal al di situ adalah izhar qamari kerana lam di sini dibaca dengan jelas. Unsa untuk adalah ikhfa hakiki, dibaca dua harakat, tidak terlalu dengung dan tidak terlalu jelas. Sa di sini adalah ma asli. Inna sa'yakum lasyatta. Inna ni adalah wajibul gunnah, dibaca dengan dengung dua harakat. Sa'yukum lasyatta. Di sini ada hukum, ada mim mati bertemu dengan lam, adalah izhar syafawi kerana mim mati bertemu dengan selain huruf mim dan ba. Syatta, ta di sini adalah ma asli. Fa amma man a'ta wattaqa. Fa amma ma asli, man a'ta, man ni ada nun mati bertemu dengan hamzah, iaitu izhar halqi dibaca dengan jelas. Ta ma asli, wattaqa ma asli. Wa saddaqa bil husna. Al husna, al hus iaitu izhar qamari, itu lam dibaca dengan izhar. Na adalah ma asli. Fasanuyassiruhu lil yusra. Fasanuyassiruhu, ru di sini adalah ra tafqim, dibaca dengan tebal kerana ra di sini berbaris dhammah. Hu lil yusra, hu di sini adalah maksilah qasirah, dibaca dengan kadar dua harakat kerana selepas ha dhamir ada macam waw kecil di situ. Lil yusra, ra di sini adalah ma tabi'i ataupun ma asli, dibaca dengan kadar dua harakat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa amma man bakhila wastaghna. Wa amma, ma di situ adalah wajibul gunnah. Wajibul gunnah dibaca dengan dua harakat, dan adanya mad asli dibaca panjang dua harakat. Mamba di situ adalah iklab, nun digantikan dengan huruf mim yang dibaca dengung dua harakat. Wastaghna, na di situ adalah mad asli dibaca panjang dua harakat. Wa kazzaba bil husna, bil di situ ialah izhar qamari kerana lam sukun bertemu dengan huruf qamariyah, iaitu ha. Lam dibaca jelas. Na di situ ialah mad asli. Fasanuyassiruhu lil usra. Ra di situ ialah ra tafhim kerana berbaris dhammah, dan hu di situ ialah mad silah qasirah, dibaca panjang dua harakat. Lil usra, ra di situ ialah mad asli, dibaca panjang dua harakat. Wa ma yughni anhu maluhu iza taradda. Wa ma itu adalah mad asli. Ni itu juga adalah mad asli. Anhu di situ ialah izhar halki kerana nun sukun bertemu dengan huruf halki yang itu ha, dan nun tersebut dibaca jelas. Ma ialah mad asli. Luhu di situ merupakan
mad silah tawilah yang dibaca panjang 4 atau 5 harakat. Iza mad asli, tarodda ini mempunyai dua tanda bacaan. Yang pertama ialah mad jaiz munfasil apabila kita menyambung, dan juga mad asli apabila kita berhenti. Inna alaina lal huda. Inna di situ ialah wajibul gunnah, dibaca dengan 2 harakat. Alai di situ ialah huruf lin kerana ia tersebut sukun. Na di situ merupakan mad asli. Lal huda, da di situ merupakan mad asli. Wa inna lana lal akhirata wal ula. Wa inna wajibul gunnah, lana mad asli, lal a di situ merupakan mad badal kerana hamzah berbaris fathah yang bertemu dengan huruf mad. Khira di situ ialah ra di situ merupakan ra tafhim, ra yang berbaris tebal. Ra yang berbaris atas merupakan ra yang dibaca tebal. Wal ula, wal di situ merupakan izhar qamari kerana lam tersebut berjumpa dengan huruf qamariyah, iaitu lam. Ula di situ juga merupakan mad badal kerana hamzah bertemu dengan huruf mad. La di situ merupakan mad asli. Fa anzartukum naran talazza. Di situ merupakan izhar halki, nun dibaca dengung. Zar di situ, ra di situ merupakan ra tafhim. Tukum di situ ialah izhar syafawi kerana mim sukun bertemu dengan nun. Na mad asli. Rong talazza di situ merupakan ikhfa hakiki kerana tawin bertemu dengan huruf ta. Za di situ merupakan mad asli. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا يصلها إلا الأشقى لا من أصلي يصلاها لا itu man asli يصلاها إلا ini merupakan mad jaiz munfasil kerana huruf mad bertemu dengan huruf hamzah dalam 2 kalimah, maka perlu dibaca dengan 2 atau 4 atau 6 harakat. Al-ashqa merupakan izhar qamari, lam itu kerana ia bertemu dengan huruf qamari iaitu hamzah, maka perlu dibaca dengan jelas. Ashqa mad asli. Alladhi kazzaba wa tawalla, alladhi merupakan idgham syamsi dan mad asli. Kazzaba wa tawalla mad asli. Wa sayujannabuha al-atqa, wa sayujanna, nun itu merupakan wajibul gunnah kerana ia bertasydid, maka perlu dibaca dengan dengung 2 harakat. Al-atqa izhar qamari dan juga mad asli. Alladhi yu'ti malahu yatazakka, alladhi idgham syamsi dan juga mad asli. Yu'ti mad asli, ma mad asli. Lahu yatazakka, lahu itu merupakan mad silah qasirah kerana ha dhamir bertemu dengan huruf mad waw dan tiada selain huruf hamzah, maka perlu dibaca dengan panjang kadar 2 harakat. Yatazakka mad asli. Wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza. Wa ma mad asli, li ahadin 'indahu di sini merupakan izhar halqi kerana tanwin bertemu dengan huruf ain, maka perlu dibaca dengan jelas. Indahu, nun mati bertemu dengan dal merupakan ikhfa hakiki, perlu dengung 2 harakat. Indahu maksilah qasirah. Min ni'mah, nun mati bertemu dengan nun merupakan wajibul gunnah, maka perlu dibaca dengan dengung 2 harakat. Ni'matin tujza, tu ikhfa hakiki, tujza mad asli. Illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la. Illa ibtigha'a, ba itu qalqalah sughra, perlu dibaca dengan lantunan sedikit.
ibtigha'a. Mad wajib muttasil kerana huruf mad alif bertemu dengan huruf hamzah dalam satu kalimah, maka perlu dibaca dengan panjang 4 atau 5 harakat. Wajhi, jim itu qalqalah sughra. Rabbihil a'la, ra tafkhim ataupun ra tebal kerana berbaris fathah. Al-a'la, izhar qamari dan juga mad asli. Wala sawfa yarda, waw huruf lin perlu dibaca dengan lembut. Yarda, ra tafkhim dan mad asli. Sadaqallahul azim.